Peningkatan kes bunuh di Kelantan dalam tempoh suku pertama tahun ini mencetuskan kebimbangan masyarakat. Lebih meresahkan, sebahagian kes berlaku secara kejam termasuk kejadian pembunuhan seorang remaja perempuan awal bulan ini. Setakat ini 5 kes bunuh direkodkan berbanding hanya 1 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Kita ikuti laporan wartawan Fikri Zaib. Peningkatan jumlah kes bunuh ini pastinya meresahkan banyak pihak. Apakah faktor yang mendorong pelaku sanggup bertindak di luar batas kemanusiaan? Apakah disebabkan tekanan hidup, pengaruh dadah atau sebagainya? Persoalan-persoalan ini sering berlega dalam kalangan masyarakat. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata kebanyakan kes bunuh sukar dijangka dan dicegah kerana berlaku secara spontan susulan konflik peribadi, pergaduhan atau tindakan di luar kawalan emosi. Beliau berkata walaupun terdapat kes berkait dadah, tidak semua pembunuhan mempunyai hubungan langsung dengan penyalahgunaan bahan terlarang itu. Kalau dari segi peningkatan tu bimbang jugalah. That's why kita suruh masyarakat ni selalu aware tentang pergerakan anak-anak dan sebagainya pasal kena persekitaran tadi. Untuk kesedaranlah masyarakatlah, begitu macam kes komersial lah. Sementara itu, Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad berkata setiap pembunuhan adalah jenayah besar di sisi Islam dan mencerminkan kegagalan manusia mengawal hawa nafsu. Beliau berkata sempena sambutan Aidiladha, umat Islam perlu ibrah daripada ibadah korban dan lontaran jamrah yang melambangkan perjuangan menolak hasutan syaitan serta mengawal nafsu amarah. Tindakan ikut hawa nafsu ini, dia boleh mengsengsarakan diri sendiri dan mengsengsarakan orang lain. Ajar oleh agama supaya kita sentiasa melihat orang lain itu adalah seperti diri kita. Menyayangi orang lain seperti menyayangi diri kita. Menurutnya, masalah sosial dan kegelisahan masyarakat ketika ini perlu ditangani dengan pengukuhan nilai agama, ibadah dan kasih sayang sesama insan. Gerakan dakwah kita ini perlu dipertingkatkan lagi. Ya, supaya ajaran Islam tu sampai kepada hati budi masyarakat. Dakwah kita masih ada kelompangan. Maknanya ada yang tak sampai lagi. Kita kena banyak lagi gerakan dakwah ini untuk mengatasi hal-hal sosial inilah. Beliau menyeru semua pihak termasuk keluarga, institusi pendidikan dan pemimpin masyarakat memainkan peranan lebih aktif dalam memperkukuh pendidikan agama serta membendung gejala sosial sebelum menjadi lebih parah. Laporan Fikri Zaib, RTM.